Tiada panorama seindah hutan. Hutan tempat bermainnya si rama-rama. Indahnya bumi kurniaan Tuhan. Mari kita ke taman bersama-sama. Kemana kita untuk segmen tempat menarik minggu ini? Ayuh kita saksikan. Hai semua, bersama saya lagi wartawan cilik Izara Sofia. Pada episod kali ini, kita akan ke satu tempat yang sangat menarik. Kawan-kawan nak tahu kat mana? Jom ikut saya. Perjalanan kami dari SK Selayar Utama ke taman ini mengambil masa lebih kurang 10 minit. Taman ini terletak di Kepong, Kuala Lumpur. Mempunyai kawasan yang luas dengan pokok-pokok, rumput yang subur serta pelbagai flora dan fauna. Suasana yang sejuk dan segar memberikan pengunjung peluang untuk menikmati alam semula jadi. Terujanya saya. Sampai pun kita. Sekarang ini kita berada di Taman Metropolitan Kepong. Taman ini merupakan salah satu taman rekreasi terbesar di Kuala Lumpur. Ia juga menawarkan pelbagai aktiviti yang menarik. Jom kita tengok apa yang menarik. Taman Metropolitan Kepong berkeluasan lebih kurang 90 hektar. Ia adalah destinasi yang menarik bagi mereka yang mencari tempat untuk berehat dari kesibukan kota. Dengan pelbagai kemudahan dan aktiviti yang ditawarkan, ia adalah pilihan yang baik untuk rekreasi dan hobi di luar rumah. Di sini boleh main rollerblade. Taman ini menyediakan kawasan yang luas dan selesuk untuk kita bermain. Di taman ini juga terdapat pelbagai fasiliti yang disediakan untuk orang awam bersenam. Berikut adalah beberapa jenis peralatan yang biasa terdapat di stesen senaman luar di taman ini. Peralatan senaman kekuatan, peralatan senaman kardiovaskular, peralatan senaman flexibility dan keseimbangan, peralatan senaman lengan dan bahu, dan trek berjalan dan berlari. Ia banyak memberi manfaat terutamanya dari segi kesihatan dan membantu meningkatkan kesihatan jantung, kekuatan otot dan daya tahan tubuh dan mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit kronik seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Jangan risau, untuk adik-adik kecil terdapat juga pelbagai permainan seperti gelongso, buai, rock climbing, jongkak-jongkak dan lain-lain lagi. Taman ini juga sesuai untuk mereka yang gemar fotografi, terutamanya bagi mereka yang ingin merakam pemandangan alam semula jadi, landscape dan kehidupan liar di sekitar taman. Di Taman Metropolitan Kepong, selain bermain kasut roda, terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengunjung dari pelbagai peringkat umur. Antaranya, jogging dan berlari, berbasikal, berjalan-jalan santai menikmati alam semula jadi, berkelah dan bersantai, aktiviti rekreasi dan senaman, aktiviti sukan dan permainan, dan bermain layang-layang. Kawan-kawan nampak tak tasik yang cantik dan menenangkan kat depan saya ni? Inilah tarikan utama kat sini. Setelah penat menjalankan aktiviti di taman, pengunjung bolehlah ke Kiara Bay. Ia adalah sebuah destinasi makanan yang popular di kawasan ini. Ia terkenal dengan kepelbagaian pilihan makanan, suasana yang santai dan mesra keluarga. Macam mana? Menarik kan taman ni? Bolehlah nanti ajak ibu ayah datang. Sehingga kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye!